masa serangan tadi tu yang menyebabkan kota Kuala Kedah tu jatuh, turut ditangkap pada petang itu ialah Datuk Temenggung, Datuk Laksmana. Mereka ini kemudiannya dibunuh di dalam kota. Kemudian Datuk Bendahara ni masa ni dah tua dah. Bendahara Datuk Paduka Maharaja Sura. Dia ditangkap bersama dengan Tengku Yaakob dan Tengku Jamjam, anak Sultan, anak anda Sultan sendiri. Mereka ini ditangkap, kemudian diikat tangan dan ditarik suruh berjalan kaki sampai ke Bangkok. Dalam perjalanan di Senggora, Songkla lah hari ni. Bayangkan berjalan kaki tau. Dari kota Kuala Kedah tu berjalan kaki pergi ke Songkla bersama lebih 1,000 orang lagi yang ditawan. Datuk Bendahara ni dah lah tua. Sampai di Songkla tu depa racunkan dia. Maka matilah Bendahara Kedah itu. Tengku Yaakob kemudiannya meninggal dunia dalam tahanan di Bangkok. Dah dibawa berjalan kaki itu, mungkin diseksa, mati dia dalam tahanan di Bangkok. Ada catatan yang saya baca, nak bawa mereka berjalan tu takut mereka lari, maka cuping telinga itu ditebuk dan direngke dengan rotan. Selain daripada itu, tin tu juga ditebuk dan dimasukkan rotan. Itu puak-puak yang bawa mereka pergi ke Bangkok. Di Kedah ni pula, apabila mereka berjaya menawan Kedah ni, rumah-rumah dia bakar habis lah. Bendang-bendang habis dia bakar. Kebun-kebun habis dia bakar. Orang perempuan ni ditangkap, dirogol. Perempuan yang mengandung diikat di pokok. Kemudian tentera Siam ini dia main teka, lawan teka dengan kawan dia. Yang dalam perut tu laki-laki, budak laki-laki ke perempuan. Kemudian dia belah perut itu untuk lihat laki-laki atau perempuan. Dan menanglah dia orang punya betting itu, pertaruhan itu. Maka matilah ibu yang mengandung itu dengan bayi di dalam perutnya. Orang tua-tua mana yang ditangkap tu dikelar-kelar dan anggota badan itu dicampak dalam sungai. Sebab sungai itu banyak buaya. Orang laki-laki lagi mana yang cuba melawan ditangkap dan diletak di atas pelantak di tepi sungai. Pelantak tepi sungai ni biasanya ditanam pokok nipah. Diletak suruh duduk tinggung, kemudian pucuk nipah ni, pucuk dia yang tajam macam lembing tu, yang itu diletakkan di bawah punggung dia tu. Pucuk nipah ni dia naik cepat. Jadi pucuk tu kemudiannya masuk macam sula mangsa itu sampai mati. Kemudian ditolak ke dalam sungai menjadi habuan kepada buaya. Kerana kekejaman inilah orang Kedah panggil Siam Perut Hijau.